Gang, hari ni aku nak share dengan korang 5 nutrisi penting untuk sendi. Yang pertama, kita ada collagen. Collagen ni dia berfungsi untuk support tulang rawan and make sure sendi korang lentur. Contoh makanan yang kaya dengan collagen adalah seperti ayam dan ikan. Yang kedua pula, vitamin C. Vitamin C ni dia berfungsi untuk bantu korang hasilkan lebih banyak collagen dalam badan, and dia bertindak as antioxidant. Contoh makanan yang penuh dengan vitamin C adalah seperti buah oren, buah kiwi dan buah jambu batu. And yang ketiga, kita ada omega 3. Omega 3 ni pula, dia bantu korang untuk kurangkan keradangan and support kesihatan sendi korang. Contoh makanan yang penuh dengan omega 3 adalah seperti chia seed dan juga ikan sardin. Yang keempat apa pula? Yang keempat, vitamin D. Vitamin D ni pula dia berfungsi untuk bantu penyerapan kalsium and support kekuatan tulang korang. Contoh makanan yang banyak vitamin D adalah seperti ikan yang berlemak macam ikan tuna and ikan salmon. And last but not least, kita ada kalsium. Kalsium ni pula bantu menguatkan tulang yang support sendi korang tu. Contoh makanan yang kaya dengan kalsium adalah seperti susu, yogurt dan juga keju. So, untuk korang, mana-mana orang yang ada masalah-masalah sendi, aku suggest dan aku recommended sangat korang untuk tingkatkan lagi consume makanan-makanan yang ada dalam list ni. Move well, less drama, more stamina. Walid Kenobi signing off.